Hai, saya Akilah daripada syarikat Pen I Neuron. Saya nak tunjukkan satu buku nota ataupun buku rujukan yang dipanggil revisi mobile. Okey, so buku revisi mobile ni sangat-sangat best. Sebab apa? Kalau anda semua tengok, saiz dia kecil tapi nota dia dan huraian dia sangat-sangat padat. Mari saya tunjukkan secara dekat. Buku revisi mobile kita ni ada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dalam satu buku ni dia dah lengkap dengan 2 tingkatan sekaligus. Secara tak langsung dapat jimat duit. Boleh pakai selama 2 tahun. Okey, kita punya buku revisi mobile ni dia ikut silibus yang terkini tau. Mengikutkan SSM dan SPM. Okey, so kalau kita buka topik yang pertama ni, semua tengok buku ni sangat-sangat cantik sebab dia berwarna dalam konsep peta minda visual dan juga dia ada gambar rajah tau. Especially buku sejarah ni yang saya tunjuk ni, ramai pelajar-pelajar yang rasa bosan dengan subjek sejarah. Sebab apa? Terlampau banyak peristiwa yang kena hafal dan ingat. Tapi dengan ada buku revisi mobile ni, kita dah ada siap kata kunci, isi penting, nota padat yang mudah kita ingat, mudah kita nak hafal. Kita dah padatkan nota, isi penting, kata kunci. Jadi pelajar-pelajar pun dah tak ada masalah. Sukar untuk hafal, sukar untuk belajar subjek sejarah. Kalau anda semua tengok, buku kita ni saiz kecil, saiz poket. Jadi siapa yang nak belajar di mana-mana sahaja pun boleh. Dia boleh masuk poket. Jadi buku ni memang sangat-sangat berguna kalau anda semua pergi bercuti ke, tengah rehat ke, ataupun tengah tunggu ibu ke ayah ke, semasa balik still boleh study ataupun ulang kaji, baca nota yang ada dekat buku revisi mobile ni. Buku revisi mobile ni juga berkonsepkan pocket of time, macam guna smartphone tapi dalam satu buku nota yang kecil comel ni. Dengan buku revisi mobile ni juga, pelajar-pelajar tak perlu salin nota lagi. Dekat sini dah lengkap semua nota-nota padat. Jadi tak perlu salin nota, jimat masa. Jadi pelajar-pelajar kalau nak berjaya boleh dapatkan buku revisi mobile ni daripada syarikat Pen I Neuron. Buku ni sangat senang untuk belajar, senang untuk hafal, senang untuk ingat dan senang untuk skor. Semuanya senang.